Indonesia News. Kalau bagi ke anak seorang RM100 anak sekolah, kena kata betul. Kalau kajian bahasa nasional lu apa tak tolong kita, tolong belakang, kena kata betul lah. Itu sifat Abu Bakar. Yang kedua, sifat Abu Talib. Abu Talib ni bab nakal Nabi, tapi sifat dia lain. Masa Nabi suruh Islam, bawa Islam di Mekah, di Madinah, di Mekah masa tu, sahabat Abu Talib ni orang yang banyak membela Nabi SAW. Sampai Nabi dijurui dengan ayat najis oleh Abu Jahal. Akhirnya Abu Talib balas dendam, dia batal duk balik ayat najis, cari Abu Jahal, dia jurui balik Abu Jahal. Punya bela Nabi dalam mengembangkan Islam di Mekah. Tapi berakhir tuan-tuan, Abu Talib tidak Islam. Betul so? Berakhir Abu Talib tak Islam. Lah ni masyarakat tu pun ada lah ni. Masyarakat jenis sifat Abu Talib. Dia bela Nabi habis-habisan. Dia ambil tindakan siapa yang melakukan benda yang tak betul kepada Nabi, dia lawan. Lah pun ada. Esok ni cuba tuan-tuan pergi buat provok sikit di kedai kopi. Abang kata UMNO ni tak guna, bahasa nasional ni tak guna. Terdengar pada tuan-tuan Allah, dia kata jangan kata UMNO ni tak guna. Anak aku mengaji UMNO ni, anak aku dapat beasiswa UMNO ni, aku dapat bantuan UMNO ni. Maknanya apa yang pada hari ni yang tak dibela daripada kajian UMNO bahasa nasional, jangan kata UMNO ni tak betul. Bela ni habis tuan-tuan. Balik-balik tekan-tekan komputer, kita tengok tak jadi ahli UMNO lagi. Yang tu Abu Talib. Jadi kat pilihan raya ni Datuk, cari Abu Talib pergi banyak lagi. Buat tu saya dah sokong kita. Cuma dia tak jadi ahli UMNO. Tapi kalau teruk tu bukan takat dia tak jadi ahli UMNO, tak daftar pemilih lagi. Lagi teruk. Hak nu betul, hak nu kerajaan bagus, hak ni UMNO bagus, hak nu bagus, semua bagus. Tapi lah kali ahli UMNO pun tak daftar pemilih pun tak. Habis. Itu sifat Abu Talib. Yang ketiga, sifat Abu Sufyan. Abu Sufyan masa duduk dengan jahiliah dulu, Ustaz cerita tadi ni. Masa tu apa yang dia tak buatkan Nabi? Dia perang dengan Nabi, dia jadi panglima perang kepada Nabi. Tetapi setelah Abu Sufyan memeluk Islam, akhirnya Abu Sufyan pula duduk dengan Nabi, dia perang pula dengan puak jahiliah. Yang tu tuan-tuan, siapa dia tuan-tuan? Orang PAS masuk UMNO. Macam Ustaz masuk main. Masa dia duduk Belanu dulu apa dia tak kata kat kita? Bukan saya kata kat Ustaz dah lah, rompah. Apa yang dia patah hantam kita? Baca ya Quran, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirin awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa lallahu fi syai'. Jangan mengambil orang kafir menjadi pemimpin awliya di kalangan kamu kaum beriman, ketepikan orang beriman. Bagi mereka buat demikian, maka terputuslah pertolongan Allah. Maka kawan dengan kafir jadi kafir. Puak tu kata kita dulu ni. Betul ke dah? Lah ni bila dia duduk dengan kita, dia baca ayat tu habis. Masa dia duduk dengan kita dulu, dia duduk Belanu, dia baca tak habis. Elok dia duduk belah kita habis. Illa an tattaqu minhum tuqah wa yudhikumullahu nafsah wallahu masih. Baru habis ayat. Jadi maknanya, masa duduk dengan pemangkang dulu apa dia tak kata ke kita? Saya minta maaf lah, saya terpaksa sebut Ustaz. Tu yang pas sama kelar ni, apa yang saya tak kata kamu? Tapi bila mana Allah beri hidayah, alhamdulillah, bila duduk dengan Allah buka minda hati dengan taufik hidayah Allah, nampak yang hak tetap yang hak, yang batil tetap yang batil. Rupa ramai dah orang PAS hari ni yang menyati UMNO. Jadi maknanya tuan-tuan, Allah uji PAS hari ni, buat salah bagi banyak, orang tinggal PAS banyak, insya-Allah PRU 13 UMNO bahasa nasional UMNO. Biar dia buat salah banyak. Sebab tu hari ni pemangkang buat salah kuih banyak. Tak pernah timbul isu mengenai amanat Ajadi, timbul balik.
Hari ini timbul pula isu mengenai persoal tentang duit kutipan memali, timbul balik. Kemudian dulu dia tuduh kita kawan kafir, jadi kafir lah, dia pergi ambil DAP pula kawan, balik ke dia pula, lagi besar isu. Sebab dalam sebuah hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Rasulullah kata akhir zaman Islam sebutan, kata Nabi. Agama hanya pada bentuknya saja. Walau mereka semayang, baca Quran, berzikir, kata Nabi, nak cari ikhlas pada Allah, di saat itu Nabi kata tak ada. Di saat itulah, kata Nabi, akan lahir segolongan ulama yang amat busuk berdeketinya. Daripada mereka lah datang fitnah, akhirnya fitnah kembali pada mereka. Kata Nabi, itulah tanda dunia akan kiamat, kata Rasulullah. Lah ni masa dia dah. Yang mana dia fitnah kita dulu, semua balik ke dia. Dia kata UMNO korang kafir, jadi kafir. Lah dia ambil DAP, tuan-tuan, balik ke dia. Dulu dia tuduh UMNO tolak Islam, UMNO tak nak Islam. Hari ini balik ke dia. Siapa yang buang perkataan negara Islam kepada negara kebajikan? Dia yang buang perkataan Islam, bukan UMNO. Dulu dia kata UMNO tolak ulama, UMNO tak nak kepada ulama. Apabila buat pemilihan pucuk pimpinan PAS, Mak Sabu tanding timbalan Presiden, Tuan Ibrahim, Tuan Man tanding timbalan Presiden, Nasaruddin Maisa tanding timbalan Presiden. Akhirnya yang menang Mak Sabu. Mak Sabu bukan ulama, Mak Sabu ulak dalam semua. Siapa yang pergi menang Mak Sabu? Siapa yang tolak Tuan Ibrahim, Tuan Man ulama? Siapa yang tolak Nasaruddin Maisa ulama? Maka perwakilan PAS lah yang menolak ulama, bukan UMNO yang menolak ulama. Balik ke dia. Dulu dia tuduh kita, balik ke dia. Satu ketika dia tuduh kita asabiah. Orang Islam Melayu Malaysia, tuan-tuan, mana-mana umat Islam pun takut. Bila tuduh asabiah, baca pula hadis Nabi tak ngaku umat. Bagi mereka yang berjuang asabiah, seluruh asabiah, mati asabiah. Laisa minna man da'a ila asabiah, wa laisa minna man khatala ala asabiah, wa laisa minna man mata ala asabiah. Bukan golonganku mereka suruh asabiah, bukan golonganku mereka berjuang asabiah, bukan golonganku mereka mati kerana asabiah. Dulu dia kata bila duduk dengan UMNO berjuang kebangsaan, UMNO parti kebangsaan, yang berjuang Melayu ni dia kata asabiah. Bila sebut asabiah, Nabi tak ngaku umat. Tu yang pakat keluar habis daripada UMNO pergi jadi PAS tu, pasal tak mau nak jadi asabiah, takut Nabi tak ngaku umat. Pasal dia tuduh kita menjuangkan Melayu ini adalah sebagai asabiah. Padahal saya nak beritahu tuan-tuan, tadi ustaz yang bagi Ustaz Yusuf beritahu, kalau Nabi cinta bangsanya Quraisy, apakah salah kita cinta bangsa kita Melayu? Kalau Nabi cinta negaranya Arab, apakah salah kita cinta negara kita tanah Melayu? Maka Nabi cinta bangsa Quraisy, kita cinta bangsa kita Melayu. Hubbul watan minal iman. Cinta bangsa negara separuh daripada iman. Bukan asabiah. UMNO bukan asabiah. UMNO ialah wataniyah dalam perjuangan kita. Tapi kerana nak kepada pengaruh, sanggup memutablikkan hadis Nabi, menuduh orang yang berjuang bangsa itu sebagai asabiah. Bila kita baca dalam sebuah hadis, mafhum daripada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, apa makna asabiah? Maka asabiah membela kaumnya, golongannya, walaupun melakukan benda yang zalim, maka tetap ia dibela. Itu baru makna asabiah. Buat dia buat apa pun dia bela, hang cerita apa pun dia bela, asalkan jenama golongan dia bela. Mak Sabu kena tangkap kaluat di bilik 121. Pukul 12 kena tangkap, pukul 2 ni Aziz bangun kata Mak Sabu dipangkap tu. Dia lah tu. Dia bela kerana ayam sabung dia. Tuan-tuan ingat tak Syanun Ahmad tulis buku syit dulu? Dalam tahun 1999, saya minta maaf kata Tunggu Yusuf. Masa tu Syanun tulis, balik buka muka surat 47, saya minta ampun lah kepada wanita. Kalau tidak aku tak sebut, orang tak tahu. Balik buka muka surat 47, kalau bukan Pukimak tu Tuhan, siapa lagi Tuhan? Siapa? Akulah Tuhan. Tu Syanun tulis.
Sebab PM tu, Perdana Menteri, dia ganti dengan perkataan tadi. Sekali-sekali ya, 2 kali tak ada ulang. Dia sebut perkataan tu nak tuju kepada Perdana Menteri. Kita berkata Syanun, pasal apa tulis kata mencarut. Allah benci kepada mereka yang cakap benda yang kotor. Bila kita marah kat Syanun, tegur Syanun, ni Aziz kata apa? Tuhan pun mencarut. Dia dah lah tu. Sebab puak dia bela. Itu makna asabiah. Hak dia baca hadis dulu tu balik ke dia. Ni yang kes yang Ustaz cerita tadi ni, sebenarnya di AP Pulau Pinang, Guan Eng, bila mana dia sekat para kamar Rasul di Pulau Pinang. Bila sekat para kamar Rasul, UMNO bangun, ahli agama bangkit, maka petikai pasal apa kajian di AP Pentah Pulau Pinang, para kamar Rasul tak dibenarkan untuk kita belarak kerana kita memuliakan junjungan besar Nabi SAW. Pasal apa ni lah hempas hang sokong bapa di AP. Kita pun marah. Bangkit ni Aziz kata, yang kata cerita Mada Rasul belarak Rasul Nabi tak pernah sambut, yang tu bid'ah. Betul lah, bid'ah kena tengoklah Allah lah. Kan bid'ah hasanah, hasanah buatlah boleh pahala sebab kita cinta Nabi, kenang Nabi. Buatlah, kita dah buat selama mai dah. Sungguh Mada Rasul tu 300 tahun lepas wafat Nabi baru dirayakan majlis Mada Rasul. Tapi bila kita raya, lingkungan yang sekat. Dia kata kita nak mulia bapa Muhammad. Muhammad layak sama lah dengan Mamat Kampung. Pak Datuk tunggu kata tadi, sebab dia nak bela Lim Guan Eng pasal kes belarak Rasul, sanggup hina Nabi SAW. Inilah maknanya asabiah yang jelas berlaku. Sebab buat dia sama juga bela Anwar Ibrahim. Bila tunjuk dalam video klip, keluar lift, masuk lift, keluar lift, masuk lift. Siapa tak kat tu dia? Tak boleh mana saya tahu. Masuk lift, keluar lift, masuk lift, keluar lift. Bila tunjuk tu, Haji Hadi kata apa? Yang tu tak boleh pakai sebab kamera yang ambil dia tu CCTV ketui besi. Itu makna asabiah. Maknanya bila puak dia buat salah macam mana pun tetap dibela. Itu makna asabiah. Jadi hak dia tuduh kita dulu asabiah, hari ini balik ke dia. Laisa minna man da'a ila asabiah, wa laisa minna man qatala ala asabiah, wa laisa minna man mata ala asabiah. Jelas Nabi kita. Sebab tu pada hari ini tuan-tuan, alhamdulillah, saya turun ke Kelantan baru ni, yang bahagia tunggu. Saya turun di Bacok, nak turun pula ke Bacok baru ni. Alhamdulillah, ramailah orang PAS yang meninggalkan PAS setelah mereka sedang atas hidayah Allah, kebenaran yang kita buat. Dan terbukti kerjasama PAS dengan DAP hari ini cukup melukakan hati orang PAS. Semua di Kelantan, hatta di kawasan kita ni, nak terang-terang macam Ustaz Yusuf ni tak berani. Puak ni kalau keluar saya tak kira tak langsung. Kalau keluar je sakit, kena suruh mucang ni. Macam keluar pada Islam. Kita keluar pada PAS, bukan keluar Islam. PAS parti Islam agama. Yang kita tolak parti, bukan tolak agama. Fahamlah yang tu. Islam agama Allah. Inna dina andallah Islam, agama suci Allah. Turun melalui Jibril alaihissalam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Al-Islam wa tasdu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqim shalah wa tuti zakat wa tusum Ramadan wa tujil bai'ah kama qala. Islam ni 5 rukun. Jawab Nabi kepada Jibril, benar kau ya Muhammad. Itu makna Islam. Memepah. Oh, nak kena jadi PAS baru sebenarnya Islam. Takkan rukun Islam jadi 6. Pak Nabi kata benar kau yang Muhammad atas 5 perkara tu. Oh, nak kena jadi PAS baru sebenar Islam. Ni yang duk celahu habis ni. Yang kita tolak ini tolak PAS, bukan tolak Islam. Yang tu kena faham, kita tolak PAS, bukan tolak Islam. Sampai dia
Kalau sokong PAS, sokong Islam. Tolak PAS, tolak Islam. Siapa tolak Islam, kafir. Kafir kita tentang. Mati syahid. Syahid syurga. Tentu ingat pula dengan Sarawak. Mati syurga. Tu macam berlaku-berlaku dah lah. Peristiwa memali dan sebagainya. Seolah-olah dia kata kita tolak PAS macam tolak Islam. Sebab tolak Islam mereka kafir. Kafir kita tentang. Mati syahid. Syahid syurga. Tadi Ustaz dah cerita dah syurga. Sebab tu dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, akhir zaman akan lahir segolongan manusia, kata Nabi. Ni zaman dia dah ni. Akan lahir segolongan manusia, kata Nabi, yang nak kedudukan, yang nak pangkat darjat, yang nak kekayaan, sanggup jual agama. Allah dah ni. Nak kedudukan, nak jadi yang berhormat. Nak pangkat darjat, nak jadi yang amat berhormat. Nak kekayaan, nak tawan negeri. Kalau Selangor jual pasir, kalau Kedah jual bala. Tak kaya. Model jual agama. Bukan dia buat pembangunan, dia jual agama. Yang ni Islam, yang ni Islam. Tu yang orang nak sokong dia menang. Menang bukan dia buat bangunan kita. Yang jual agama. Mereka memperlihatkan diri mereka, kata Nabi, dengan pakaian-pakaian seolah mereka zuhur. Sebaliknya, kata Nabi, kerana nak simpati orang ramai. Percakapan mereka, kata Nabi, manis umpama gula. Hati mereka, kata Nabi, jahat umpama serigala. Bila Nabi kata manis seperti gula, tuan-tuan, sebab itu orang kata pangkapah Islam, pangkapah syurga, pangkapah pahala. Tak manis. Hati mereka, kata Nabi, jahat umpama serigala. Tadi Ustaz dah cerita dah. Hak kerja Tuhan pergi dia kerja dia, yang kerja dia tak buat. Hang duk pergi ambil apa kerja Tuhan jadi kerja hang. Hang buatlah kerja hang. Pergi ambil kerja orang, pergi buat kerja kita tak buat, tu orang jahat. Pasal apa pergi tentu pahala dosa surga neraka tu kerja Allah, bukan kerja kita. Ni yang kerja kita tak buat, pergi buat tu. Kerja Allah Ta'ala tak betul. Sampai sanggup patuh pangkapas masuk surga. Lo pun duk jajah lagi, duk ada lagi. Lo tuan-tuan tanya, kalau pangkapan masuk surga, lo Cina dengan Hindu pun pangkapan. Tanya apa ni, apa nak masuk surga, mana apa ni? Cuba tanya. Lo ni pas for all. Betul? Sampai tugu-tugu lempah hari ni fatwa, orang Islam boleh pangkal dah yang bukan Islam. Tuan-tuan. Kemudian yang bukan Islam pun kena pangkal. Ni, walaupun pah, dia suruh pangkal pah. Jadi mana bila puak ni pangkal pah, dulu pangkal pah masuk surga, tak apalah sama kita Islam. Nu yang bukan Islam tu. Hindu dengan Cina apa buat surga, mana pula buat tu? Jangan main surga, Tuhan. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yadkhulul jannah wa yub'aduni 'anil nar. Laqad sa'alta 'an 'azim taqulullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tutuz zakah wa tasum ramadan wa ta'ujul bait kama qala. Hadis 40, hadis yang ke-29. Mu'az bin Jabal tanya, ya Rasulullah, apa amalan mudahkan ku masuk surga Allah, jauhku neraka Allah? Nabi jawab, laqad sa'alta 'an 'azim. Surga neraka ni bukan rusak, bukan benda main-main boleh jajah kata pentas politik. Bukan boleh rabat rumah orang nak pergi surga neraka. Perkara ni, kata Nabi, perkara besar. Maka jawab Nabi, sembah Allah, jangan sekutukan Allah. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah, semayang, puasa, zakat dan haji. Sahabat tanya, kalau macam tu ya Rasulullah, maka mudahlah akan mendapat surga Allah dengan amalan yang banyak. Nabi kata, belum tentu lagi, melainkan dengan rahman Allah. Makna nak masuk surga Tuhan bukan kerana pangkapas, dengan rahmat Allah, dengan belas kesian Tuhan. Kalau semayang lebam tadi pun tuan-tuan sampai duk maki hamun orang nak dapat surga bila. Kalau semayang lebam tadi sampai orang bagi salam tak jawab salam kerana beza parti politik, nak masuk surga bila. Kalau semayang lebam tadi sampai jiran tetangga tak cakap kerana beza pahaman politik, putus tali silaturahim, nak masuk surga bila. Kalau semayang lebam tadi duk kafir mengkafir sama Islam, bawa ke perpecahan, nak masuk surga bila. Kalau semayang lebam tadi pun sehingga akan kita hulur tangan perpaduan, sanggup tolak perpaduan sesama Islam, nak masuk surga bila. Sebab surga dengan rahmat Allah.
nak masuk syurga bila? Ni macam dia ni. Patutnya dengan UMNO ngempas ni, patutnya kena terima lah persaudaraan. Duduk semeja fikir soal bangsa, agama, negara. Dia tolak. Yang di AP dia ambil. Yang ni yang pening. Awak di AP lebih Islam dah UMNO. Kalau tanya ni Aziz pasal apa tolak perpaduan sama Melayu, UMNO. Sebab UMNO tak ikut dasar Islam. Dia jawab UMNO tak ikut dasar Islam. Bila UMNO tak ikut dasar Islam, nu yang di AP menentang Islam. Pasal apa dengan di AP boleh? Hak menentang Islam boleh. Kononnya UMNO ni, dasar tidak Islam. Cuba tuan-tuan tengok. Sebenarnya tuan-tuan, manusia jenis ni Tuhan cerita dalam Quran. Saya sebab itulah saya kata saya tak pernah jadi ahli PAS sama hidup. Sekali tak pernah jadi. Tapi saya boleh cerita PAS ni sebab kita mengenali sikit sebanyak Al-Quran dan hadis. Sebab Tuhan cerita apa yang manusia dalam Quran lah hadis. Tuhan cerita, Nabi cerita. Jadi macam ni jangan heran. Balik tuan-tuan buka surah An-Nisa ayat 139. Dalam surah An-Nisa ayat 139 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yattakhizuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Sadaqallahul azim. Tuhan tanya, tahukah kamu siapa mereka manusia yang munafik? Jawab Allah, orang yang munafik ni ialah mereka yang mengambil orang kafir sebagai teman rapat kerana nak kemuliaan, kerana nak keagungan, kerana nak kemenangan, sanggup menepikan kasih sayang di kalangan kaum beriman. Sebab tu dia tolak kita. Pasal dia ambil DAP tu kerana nak kejayaan, keagungan, kemenangan. Sebab tu kerana nak tawan Putrajaya. Sebab kalau dia kawan dengan kita, dia tak ada harapan nak tawan Putrajaya, kerana Putrajaya milik kita. Sebab tu dia ambil DAP kerana berpakat dengan DAP nak kalahkan Kabinet Barisan Nasional. Sebab tu dia tolak kita UMNO tulang belakang. Maka manusia jenis ni Allah cerita dalam Quran, allazina yattakhizuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Balik buka dalam kitab tafsir Mubin. Ditanya, tahukah kamu siapa mereka manusia yang munafik? Orang yang munafik ni kata Allah, mereka yang mengambil orang kafir sebagai teman rapat kerana nak kemuliaan, kemenangan, kejayaan, sanggup menepikan kasih sayang kaum beriman. Ayat ta'una indahumul 'izzah. Tuhan tanya, patutkah kamu nak harapkan kemenangan di tangan kaum kafir? Jawab Allah, fa innal 'izzata lillahi jami'a. Kejayaan, kemuliaan milik mutlak aku, kata Allah. Aku beri barang siapa aku kehendaki. Jadi kalau kita fikir ayat ni tuan-tuan, berjuang daripada tahun 51 dulu sampai kelah. Pasal apa Tuhan tak bagi kerajaan kat dia? Dah berjuang Islam ni nak membangun bersama Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas daripada dulu sampai kelar ni. Patutnya Allah Ta'ala kata, hang nampak ambil amanah negara ni pasal nak buat Islam. Pasal apa Tuhan tak bagi kat dia? Sedangkan Allah janji fa innal 'izzata lillahi jami'ah. Kejayaan, kemuliaan milik mutlak aku. Aku beri barang siapa aku kehendaki. Dan pasal apa bagi kat kita? Sebab Allah kehendaki kita, tuan-tuan. Allah bukan tengok kita ni bercakap Islam. UMNO tak pernah bercakap soal Islam, tapi kita melaksanakan kehendak Islam. Bukan gaduh cakap. Hak nu Islam, hak ni Islam, macam ibarat nak pergi semayang lah. Tak payah dah lepuk, dah ada bak ni aku nak pergi semayang. Jumpa seorang bak ni aku nak pergi semayang. Jumpa pula bak aku nak pergi semayang. Orang tak kenal pun dua abang bapa happy dah semayang. UMNO tak pernah dabik dada tuan. Tapi kita melaksanakan kehendak Islam. InsyaAllah saya akan kupas kalau ada izin masa. Kalau terlebih sikit masa, anggaplah masa kecederaan. Sebelum saya nak kupas yang tu, saya nak sambung sikit ayat 140. Mafhum ayat 140. Hari ini berlaku. Kerana dia ambil DP, hari ini dah berlaku.
Dalam surah An-Nisa tadi ayat 139 sambung ayat 140. Maksud ayat Tuhan kata apabila diturunkan kepada kamu Al-Quran. Ni kamu. Bila kamu ni diturunkan kepada kamu Al-Quran. Apabila mereka mendengar. Mereka ni kalau baca kita tafsir dua. Satu golongan munafik, satu golongan kafir. Bila orang munafik, orang kafir dengar, maka dia engkar dan ejek. Betul dah lah ni. Kalau pas patuh kepada ajaran Islam, pasal apa kita surat tangan perpaduan dia tolak? Sedangkan dalam Al-Quran Tuhan sebut waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu dengan tali Allah. Jangan kamu cerai-berai. Kalau pegang kepada Islam, pasal apa engkar? Pertama. Yang kedua, kalau pegang kepada Islam, tuan-tuan, pasal apa yang Tuhan kata aku larang kamu berbaik dengan mereka kapi-kapi yang perang kamu agama, yang menentang kamu agama. Duk kawan apa? Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa taharu 'ala ikhrajikum an tawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Surah Mumtahanah surah ke-60 ayat 9. Aku melarang kamu berbaik dengan mereka kafir-kafir yang memerangi dan menentang kamu agama. Sebab tu jangan heran isu kalimah Allah apa berlaku. Dan Tuhan kata aku larang kamu berbaik dengan kafir jenis ni. Hampir apa tu yang timbul yang macam-macam? Tahu. Kafir ni Tuhan kata innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din. Aku melarang kamu berbaik dengan mereka kafir yang menentang memerangi kamu agama. Jelas. Dia kawan juga. Engkar tak? Engkar. Sebab tu bila mana Al-Quran diturun kepada kamu, kita semua, apabila mereka dengar, yakni kaum munafik dan kaum kufar tadi, bila dengar engkar, jelas kaum munafik dia engkar, kaum kafir dia ejek. Sebab tu hari ni orang Cina Hindu dah baca Quran atas pentas apa? Betul tak tu? Setuju tak pendapat saya Ustaz? Ngakomeng baca Quran. Tuan-tuan, semalam saya tengok satu video klip seorang bukan Islam Cina takbir, buah-buah Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar. Yang kata tu Cina, bukan Islam. Gobala Krishnan baca Quran. Siapa yang piajak dia? Takkan pak dia piajak kau belakang senan. Siapa yang piajak dia? Sampai dia baca ayat ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Baca pula betul pula tu. Maknanya ada tu guru dia. Tampak dia tak ngajak dia. Kalau tuan-tuan saya nak tanya siapa pergi ngajak? Minta maaf lah orang paslah ajak dia. Sebab ayat ni boleh templak UMNO. Dia pilih ayat yang boleh templak, maka yang dibacanya adalah Gobala Krishnan. Dia terjemah pula tu. Dia kata tuan-tuan, ini Tuhan Allah sudah cerita Quran punya dalam. Bahasa dia lah tu. Ini Tuhan sudah tanya, itu siapa itu orang tipu agama? Saya mau cakap lah ini malam, itu tipu agama. Ini UMNO lah itu orang tipu agama. Saya mau cakap ini malam, ini pas lah orang tegak agama. Takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar. Yang baca Gobala Krishnan. Jadi ayat Tuhan turun ayat 140 surah An-Nisa dah jelas. Apabila diturunkan pada kamu Al-Quran, kitab, apabila mereka mendengar, yakni kaum munafik dan kafir, lalu mereka engkar dan ejek. Kalau mereka ta'alih berkata yang lain, masing-masing sendak Al-Quran. Kalau kamu, kata Allah, bersama dengan mereka, maka kamu sama seperti mereka, kata Allah. Balik buka surah An-Nisa ayat 139. Sebab tu saya kata apa yang berlaku pada hari ini jangan heran. Apa yang Allah gariskan pada hari ini jangan heran. Hari ini jelas ada. Sebab tu tuan-tuan, hak yang saya cerita masyarakat Arab Mekah tu, hak 3 tu Abu Sufyan tu. Yang keempat saya lupa abang, saat ni duk cari pula. Yang 4 yang kelima tu siapa pula dah? Abu Lahab dengan Abu Jahal. Abu Lahab ni tuan-tuan ni,
Masa zaman Nabi tu, hang tak sadu cerita apalah, apa tak nak tu. Hak mu tak betul, hak ni tak betul, hak mu tak betul, hak ni tak betul. Nabi sihir, Nabi bohong, Nabi tipu. Lah pun ada. Hang tak usah buat apalah, semua tak betul. Tapi saya tak mau nak kata siapa, tuan-tuan balik tak tangan tadi, tanya aku malam ni jenama apa aku ni. Sampai hak nu tak betul, hak ni tak betul. Buat bank Islam dia kata kulit, buat universiti Islam dia kata hanya pada nama, buat penerapan nilai Islam dia kata teori, buat Islam Hadari, lancar Islam Hadari dia syarah kata agama baru. Datuk Najib lancar gagasan satu Malaysia, dia kata sama dengan orang Israel. Buat lebuh raya dia kata bazir. Kemudian zalim kerajaan kena betul, kami belu sampai naik pening. Zaman tu kita buat lebuh raya dia kata bazir, tuan-tuan. Kemudian Kutik Tun pula dia kata zalim. Sambil belu zaman tu Menteri Kerja Raya, dia pun tak torah dapat duk serang dia pun jawab, dia kata apa lah ini orang PAS. Kita suruh fikir ini lebuh raya untuk itu mudah sama rakyat. Dia cakap ini bazir. Ini saya mau cakap lah sama orang PAS, ini lebuh raya bukan saya punya PAS punya jalan, ini kerajaan punya jalan. Kalau orang PAS tak mau bayar tol tak apa, jangan cakap saya zalim. Tak mau bayar tol tak apa, satu tahun satu kali rotek juga ambil, lama punya jalan pi. Tak ada bayar tol. Sambil elok. Allah Ta'ala nak tunjuk, ada kata kita tak betul di Kelantan. Kita buat lebuh raya dulu baru Kutik Tol, dia pergi Kutik Tol dulu lebuh raya tak buat lagi ha. Betul ke dah? Kita buat lebuh raya dulu baru Kutik Tol. Dia pergi Kutik dulu, lebuh raya ada lagi. Bunyi pun ayam ni untuk tabung apa ni lebuh raya rakyat. Maka Menteri Besar Datuk Ni Azli pun mula derma RM5,000. Saya tengok-tengok peruntukan perbelanjaan daripada Kuala Krai sampai Kota Baru sejauh 74 km. Belanja 1.8 bilion, mana 1,800 juta. Bila tolak 5,000 ni Azli bagi tinggal 1,700, saya tak tahu nak apa. Tak tahu nak apa. Lah kali bila nak jadi lebuh raya lah. Akhir sekali dia kata lebuh raya tak jadi, maka duit yang mana orang derma dia jadi tabung pilihan raya. Tak lebuh raya. Tak jadi itu. Tuan-tuan. Tak betul kita buat jabatan Pulau Pinang, oh bazir. Buat Putrajaya, oh nak lelong. Padahal ni pakat tegeh-tegeh nak pergi Putrajaya. Nasib baik tak ada lelong. Kalau lelong jadi nasib macam kata rakyat perintah Perak, boleh balik kerajaan Bahasa Nasional lah kelim syorat buah pokok. Tu di Perak. Jadi apa yang Piramli cerita dulu betul hari ni. Negeri Pasola, negeri Pasiap dengung. Betul ke tak? Mesyuarat buah pokok. Bila negara negeri dah hancur dah, bila mana kerajaan diambil balik oleh UMNO, pakat mesyuarat buah pokok. Kemudian saya tanya ke Mak Piramli, berlakon ni berlakon di mana? Jawab mereka berlakon di Gopeng. Lah, yang ni pun berlakon di Perak. Gopeng. Berlakon di Perak. Cuba tengok Piramli cerita itu ulang balik. Sama dengan kes Nizam accident itu, sama dengan cerita Madu 3. Nizam accident itu kereta terbalik. Kemudian dia pun tak ada treasure. Tak treasure tuan-tuan. Pemberita main suara jawab. Dia suruh tak treasure mangkit. Buat ni suara jawab dulu. Dia usung dah nak pergi hospital. Tuan-tuan tengok dah gambar Madu 3. Bila 3 bini pelari Piramli masa tu menyerang jalan, bawa orang sakit tak tengah jalan, dia orang sakit tengok kereta main, bila dia pun dah lari. Lebih kurang tu. Tuan-tuan, saya tengok keadaan ni fikir tuan-tuan. Jadi saya nak abang lah, apa yang kita buat pada hari ni semua dia kata tak betul. Yang tu zaman Nabi tu Abu Lahab. Pasal apa dia kata tak betul? Pasal dia tengok dengan nafsu, bukan dia tengok dengan nikmat dan rahmat Allah. Manusia jenis ni Tuhan cerita dalam surah Jasiyah ayat 23. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Pernahkah ya Muhammad kau melihat segolongan manusia
yang tunduk di bawah nafsunya lebih daripada Tuhannya. Jadi manusia ni dia tengok dengan nafsu, bukan dia tengok dengan nikmat dan rahmat Allah. Siapa mereka? Wa adallahu Allahu ala ilmi. Aku akan sesatkan mereka sedangkan mereka orang yang mengetahui. Hak dok mai ajak ni orang reti. Hak mai daripada anu Kelantan, Terengganu, Kedah, mai turun mengajar. Hak tu tak betul, hak ni tak betul. Puak bawah pun duk abang anu tak betul, hak ni tak betul. Dia kata tak betul pun betul juga. Pasal apa kata betul? Pasal dia pemangkang. Kalau kata hak nu betul, hak ni betul, hak nu betul, hak ni betul, siapa nak sokong dia? Maka dia kena kata tak betul dah sebab dia nak sokongan. Maka dia nafi nikmat dan rahmat Allah. Orang ni kita nasihat pun dia tak pakai. Wa qatama ala sam'ihi, tuan kunci mati pendengaran. Hang tu sadu nasihat lah, haram dia tak pakai. Pujuk pun tak pakai, nasihat tak pakai, bersyarah pun dia tak pakai. Wa qalbihi, bila mana Allah tutup pintu hati, habis dah. Wa ja'ala ala basarihi ghisyawa, bila Allah tutup dua penglihatan mereka daripada melihat kebenaran. Sebab tu apa kita buat baik semua dia nampak tak baik, sebab Allah dah tutup penglihatan. Kerana mereka melihat dengan nafsu, bukan melihat dengan nikmat dan rahmat Allah. Ini keadaan yang berlaku hari ini, jelas. Fikirkan. Bila mana kita tengok benda ni, ada zaman Nabi tu Abu Jahal, lain pula panggil Abu Jahal. Dia lain pada Abu Lahab. Abu Jahal ni tuan-tuan, dia beza. Satu hari Abu Zar Al-Ghifari datang daripada Madinah pergi ke Mekah. Abu Jahal nampak Abu Zar, dia terkam masa member sekolah dia. Tanya Abu Zar kepada Abu Jahal. Dia kata, ya Abu Jahal tanya dia, ya Abu Zar, hang bawa amai Madinah an Mekah ni, hang bawa barang apa nak berniaga? Aku tak bawa apa ya Abu Jahal. Hang bawa duit banyak mana nak bawa model pun aku tak bawa. Hang gila aku main belajar sampai apa, hang tak bawa, hang main diterik pedang apa? Dia kata, dak, aku dengarnya Muhammad anak saudara kamu jadi Rasul. Abu Jahal kata, betul. Aku dengar kata Muhammad bawa ajaran agama baru Islam. Abu Jahal kata, betul. Aku dengar kata Muhammad ini digelar Al-Amin. Abu Jahal kata, betul. Aku dengar Muhammad ni akhlak yang cukup baik. Abu Jahal kata, betul. Bila kata macam tu tuan-tuan, akhirnya Abu Zar kata, kalau benarlah mengenai Muhammad ya Abu Jahal, jomlah kita pergi kepada Muhammad, kita meluk Islam. Dak, aku dah anak pipi. Tak betul, semua betul. Bila ajak nak meluk Islam, tak, aku dah anak pipi. Lah pun ada ni. Ni kita kerajaan buat jalan bagi mudah lalu, betul tak betul? Betul. Kerajaan buat sekolah bagi anak mengaji, betul tak betul? Betul. Buat masjid bagi kita mudah semayang, betul tak betul? Betul. Buat Putrajaya untuk pentadbiran kerajaan, betul tak betul? Betul. Buat Telayak di Kedah untuk menaikkan nafkah padi setahun 2 kali, betul tak betul? Betul. Ni bagi beri seorang 500 pakai patok, baru ni pakai ambil, betul tak betul? Betul. Ni pakai bagi seorang 100 pun ambil juga, betul tak betul? Betul. Kalau betul, malah kita sokong UMNO dan Barisan Nasional. Aku dah anak sokong. Hari ni kadang-kadang saya tak tahu nak fikir, melainkan fikir sendirilah, minta doa kepada Allah dengan hidayah. Kita tak payah nak ubah dah. Pasal apa tuan-tuan, tak pernah dia kata betul. Sebab tu kita takut akhir zaman ni tuan-tuan. Allah tak mungkin janji dua perkara dalam Quran. Yang dapat saya faham, apabila pertama Tuhan sebut wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Surah Al-Imran ayat 105. Jangan ada di kalangan kamu berbalah setelah datang keterangan Allah yang jelas kepada kamu. Kalau terus berbalah, maka berakhir dengan azab. Yang satu lagi kita bimbang, ayat mengenai kalau kamu syukur, nescaya aku tambah. Kalau kamu kufur, azab Allah tu amat pedih. Ayat tu Ustaz, surah Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Tadi virus masuk, dia tak dan main. Kalau bersyukur, aku tambah. Kalau kufur, azab. Cuba tengok tuan-tuan. Hak tadi balak akhir dengan azab. Lah kita ada balak akhir dengan azab. Lah kata bersyukur, kalau tak bersyukur juga akhir dengan azab. Lah bagi apa pun tak pernah kita nak terima kasih. Diajak pula tak payah terima kasih kepada kerajaan. Ni dalam harakah, nak tak jaya pun harakah. Ni harakah. Ucapan terima kasih tak perlu kepada kerajaan. Bila diajak ni, sebab tu puak ni dia takkan terima kasih. Dia kata memadai bersyukur kepada Allah. Maka dia menafikan satu hadis Nabi, malam yashkurin nas lam yashkurillah, akamaqal.
Bangsa siapa yang tak terima kasih sama manusia, maka mereka lah manusia yang tak bersyukur kepada Allah. Jadi hari ini tuan-tuan, apa siapa ajak benda yang bertentangan? Kerana politik tuan sanggup menafikan hadis Nabi, sanggup mengajak benda yang tak betul. Jadi tuan-tuan, mana kita kawan dengan MCMC, kita larang PAS, janganlah kawan dengan DAP. Sama-sama orang PAS duduk kuit ke belakang. Dia kata tu yang kawan dengan MCMC tu boleh, ini kami kawan dengan DAP, apa beza? Sebenarnya tuan-tuan, kena fahamlah. Sebab tu ayat yang dibaca dulu, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Dia tak baca illa an tattaqu minhum tuqa. Tuhan kata kecuali nak hati-hati, waspada, jaga-jaga, akan datang bahaya mereka itu. Yang tu dia tak baca. Bila baca yang tu, kita nak kena tahu kafir mana boleh berkawan, kafir mana tak boleh kawan. Bukan semua kafir boleh berkawan. Dan kena tahu pula kategori kafir. Siapa ada kafir mu'ahad, siapa ada kafir musallam, siapa ada kafir zimmi, siapa ada kafir harbi. Kena tahu dua jenis kafir. Mu'ahad dengan zimmi boleh kawan, musallam wajib bantu, harbi haram kita berkawan. Sebab tu disebut illa antattaqu minhum tuqa. Balik buka dalam tafsir, maka di nota kaki dia tulis sila rojok surah Mumtahanah surah ke-60 ayat 8 dan ayat 9. Nak membezakan kafir. Ayat 8 hak kita kawan. Ayat 9 hak peh kawan. Ayat 8 Tuhan sebut la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tusitu ilaihim innallaha hayyul musitin. Aku tidak melarang kamu berbaiklah dengan mereka, kafir yang tidak memerangi menentang kamu agama, kafir yang tak usir kamu pada kampung halaman kamu, negeri kamu. Kata Allah, sesungguhnya aku mencintai mereka adil dan jujur. Kafir ni kita kawan. Sebab tu MCA-MRC tak pernah menentang kita, tak pernah mengusir kita. Hatta mereka juga merdekakan negara bersama kita. Siapa dia mendiang Tun Tan Cheng Loh, siapa yang mendiang Tun Witi Samantan, siapa dia Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra, siapa yang pergi ke London, siapa yang balik perjanjian kemerdekaan, dan siapa yang merdekakan negara. Di kalangan tiga kaum yang merdekakan negara yang tak menentang kita, maka diharuskan kita berkawan, maka mereka melaksanakan tanggungjawab wajib bersama kita merdekakan negara tuan. Kafir ni boleh kawan. Tu yang UMNO kawan. Kafir ni tak menentang kita agama. Kafir ni tak halau kita. Dan kafir ni akur dengan perlembagaan kita. Dan kafir ni taat kepada raja kita. Tak kau ajak macam kena tangkap di Pulau Pinang kemarin yang disebut oleh Ustaz Yusuf tu. Dan kafir ni akur dengan kerajaan pemerintah. Dan kafir ni kesimpulannya mudah, hak jenis dengar kata kita. Kafir ni boleh kawan. Faham? Yang tak boleh ayat 9. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din. Aku melarang kamu berbaik dengan mereka kafir-kafir yang memerangi dan menentang kamu agama. Siapa yang kata langkah mayat aku dulu kau nak jadikan Malaysia negara Islam karpel sing, betul? Kafir ni tak boleh. Siapa yang menentang undang-undang hudud, langkah mayat dia jun kapal sing juga. Siapa yang mempertikaikan tentang kalimah Allah, buat ni lah juga. Siapa yang menjual tanah tapak Masjid Bayan Mutiara Pulau Pinang, depa lah juga. Siapa yang menghalang kita berharap menerusul di Pulau Pinang, depa lah juga. Kemudian siapa yang mengubah status tanah wakaf kepada tanah ibadat di Pulau Pinang, tak ada tanah wakaf di Pulau Pinang. Kalau tanah wakaf hak milik orang Islam, lah status tu diubah kepada tanah ibadat. Bila sebut ibadat, buat kuil orang Hindu semayang, ibadat. Buat tokong orang Cina semayang, ibadat. Buat gereja Kristian semayang, ibadat. Buat masjid orang Islam semayang, ibadat. Lah ni jadi umum, asal tanah milik orang Islam. Apa dah berlaku di Pulau Pinang? Sebab Tuhan kata aku larang kamu berbaik dengan mereka kafir yang menentang kamu agama, yang mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Apa jadi di kalangan
Apa jadi di kalangan Melayu di kampung Buah Pala, Pulau Pinang? Apa jadi kepada orang Melayu di kampung Batu Uban, Pulau Pinang? Apa jadi kepada orang Melayu di kampung Manggis, Pulau Pinang? Apa jadi orang Melayu di kampung Balik Pulau, Pulau Pinang? Saya setuju kata dengan timbalan ketua bahagian tadi, Datuk kata tadi, ni kampung aman ni pun belum tentu takut terima nasib yang sama, sebab kafir ni tu anda cerita dalam Quran. Maka kita satu hati, insyaAllah PR raya ni tolak PAS yang kerjasama dengan DAP, sebab masa depan kita. Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullah pesan, bahagialah mereka yang mati pada hari ini, tapi kesiankanlah bayi yang lahir pada hari ini. Itu kata Imam Ghazali, tuan. Kita hari ini kalau mati bahagia, tuan. Negara aman, makan cukup, tak ada peperangan. Mati hari ini kata Imam Ghazali bahagia. Tapi kesiankanlah bayi yang lahir pada hari ini. Belum tentu nasib masa depan mereka adalah politik masa depan. Kita tak tahu. Sebab tu kita kena pertahankan. Sebab tu Tuhan kata, aku melarang kamu berbaik dengan mereka yang memerangi kamu agama, menentang atau mengusir kamu berkampung halaman kamu, atau mengusir kamu bernegeri kamu. Tuan-tuan lupa akan peristiwa Mei 13 tahun 69. Apa kata Leon Komba? Parakan DAP yang tak terkawal itu perlahan-lahan memasuki bandaraya, yakni ke Kuala Lumpur, ke sebuah kampung Melayu, kampung baru, seramai 30,000 orang Melayu. Parakan mereka mengumpat, menghina dengan mengatakan bahawa Kuala Lumpur sekarang sudah jatuh. Kuala Lumpur sekarang bukan Melayu punya, Kuala Lumpur sekarang Cina punya. Kita mau halau semua orang Melayu di Kuala Lumpur. Siapa yang mengetahui parakan Chin Man Hin belum mati lagi, Karpal Singh belum mati lagi, Lim Kek Siang belum mati lagi. Inilah 3 pemimpin DAP yang pernah berlarak masa peristiwa Mei 13 nak halau orang Melayu di Kuala Lumpur. Saya ucap tahniah syabas kepada Datuk Zulkarnain Nordin baru ni dengan berani tanya Yang Berhormat Ipoh Timur dalam parlimen. Betul, tuan? Yang Berhormat Ipoh Timur, siapa yang mengeluarkan kenyataan semasa berlaku peristiwa Mei 13 dulu? Maka di sini saya bawa persoalan-persoalan Datuk Zulkarnain Nordin yang telah dikronologikan dalam sejarah ini. Pada 11 bulan Mei, yakni Jalan Bukit Bintang, apa kata DAP? Dia kata, apa polis boleh buat? Kita raja, buang sama polis Melayu. Pada 11 Mei juga Jalan Bukit Bintang, mati Melayu, Malaysia, tu bahasa Cina dia. Kemudian apa dia kata? Malaysia, Sakai, pergi masuk hutan. Dia halau orang Melayu macam tu. Sakai, masuk hutan. Ni apa lebih baik ni? Kemudian pada 11 Mei juga Jalan Cangkat Dolah, Kuala Lumpur sekarang Cina punya. 12 Mei Jalan Ipoh, Jalan Tunku Rahman, Melayu balik kampung. Melayu sekarang tak nak kuasa. Sekarang kita Cina sudah kontrol. Di Jalan Khair, Kampung Baru, depan orang Melayu, kenyataannya Muhammad Ipoh Timur, Melayu keluar. Apalagi duduk sini, kita hantam dulu. Sekarang kita sudah ada kuasa. Pada 12 Mei depan balai polis Jalan Pudu, semua Melayu kasih habis, kasih halau semua polis. Pada 12 Mei, okey, nanti kejap lagi saya nak habiskan, biar dia faham apa ini Melayu. Kita suruh perintah dia negeri. Ini negeri bukan Melayu punya. Mata-mata lancau, minta maaf. Dia tulis betul kau abang tu. Sampai dia kata ayat tu, tuan. Pada 12 Mei Jalan Bukit Bintang, ini negeri bukan Melayu punya. Kita mau kasih halau semua Melayu. Dan 12 Mei Jalan Campbell, minta maaf sekali lagi, butuh Melayu. Malaysia, pergi matilah Melayu. Saya nak abang tuan, kafir ni Tuhan larang. Wahai saudara-saudaraku lampas, wahai umat Islam yang beriman dengan Al-Quran, bila Allah kata larang dalam masa depan, kamu tolaklah. Kenapa kamu masih mengambil mereka sebagai teman rapat? Sedangkan Allah larang mereka berdasarkan Al-Quran yang jelas terbukti berlaku di negara kita. Maka sampai Tuhan kata, kalau kamu jadikan mereka sebagai kawan rapat, atau kamu bekerjasama dengan mereka untuk mengusir kamu ke kampung halaman kamu, maka kamulah orang yang zalim, kata Allah.
Maka berdasarkan ayat ini, kerjasama PAS dengan DAP zalim mengikut keterangan Allah berlandaskan Al-Quran, surah Mumtahanah, surah ke-60 ayat 9. Balik buka Quran. Jangan main tuan. Kalau tak ada berlaku ni, takkan tuan nak cerita dalam Quran. Ingat tuan. Sebab tu hari ni saya sebut, bila tuan kata dalam surah An-Nisa 139, fa innal izzata lillahi jami'ah, kejayaan kemuliaan milik mutlak aku beri barang siapa aku kehendaki. Maka Allah kehendaki siapa tuan? Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yasta'lifannahum fil ardh kama sta'lafal ladzina min qablihim. Saya ke arah ayat. Tuhan kata sesungguhnya aku berjanji, kata Allah. Janji kepada siapa? Orang yang beriman beramal soleh. Apa yang Tuhan janji? Akan diberinya kerajaan di muka bumi ini, seperti mana aku beri kepada mereka sebelum. Jadi bila Tuhan janji macam ni, tuan-tuan kena yakin, kena bersyukur bahawa Allah bagi kerajaan kepada mereka yang beriman beramal soleh. Jadi kalau kita minta daripada awal dulu sampai ke hari ini, maka ciri-ciri beriman beramal soleh ada dalam perjuangan kita UMNO dan Barisan Nasional. Saya buktikan. Saya nak bukti kepada tuan-tuan. Kalau kata orang beriman beramal soleh di sudut ibadah, ibadah khusus, ibadah umum. Ibadah khusus tak usah cikai lah. Dia semayang, kita semayang. Dia puasa, kita puasa. Ibadah khusus. Ibadah umum, tak ada apa. Ibadah umum, tak ada. Saya nak kupas 6 ibadah umum. 1, ibadah umum, merdekakan negara adalah wajib. Siapa merdeka negara? UMNO, bukan PAS. Siapa kata wajib? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata macam mana? Sesebuah negara Islam walaupun pernah dijajah, takkan hilang pihak Islam dalam sebuah negara itu. Adalah menjadi fardu wajib atas pribumi negara itu merdekakannya. Jadi siapa melaksanakan fardu wajib? UMNO. Ini ciri manusia beriman. Kena tahu sejarah tu. Bila sebut negara Islam, saya ambil salah satu ciri negara Islam. Apa dia? Balik buka kitab Ahkam As-Sultanah Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi kata dalam sebuah negara Islam, dia kata jawatan-jawatan penting dalam sebuah negara Islam tak boleh serah ke tangan bukan Islam. 7 jawatan. Ni Malaysia ni tuan-tuan tengok. 7 jawatan ni dalam tangan siapa? Pertama, Perdana Menteri tak boleh serah ke tangan bukan Islam. Betul tak? Sebab Perdana Menteri kuasa mutlak tuan. Tak boleh. Kalau Perdana Menteri kata, nah, warna elon untuk imam. Warna, nah, tambah elon guru kapal, tambah. Nah, elon guru takmir, tambah. Nah, bagi kepada Hongat dulu yang jasa, jaga keamanan negara 3,000. Nah, prajurit baru ni yang tak berpencen 1,000. Nah, 500 bagi mengatasi masalah tekanan rakyat dengan kenaikan harga barang BRIM 500. Nah, meringankan beban ibu bapa anak-anak sekolah. 1 kepala 100, 2 orang 200. Kena ibu yang produktif, beranak setahun 2 orang, maka 6 tahun 12 orang, 2,200. Maka meringankan beban kuasa mutlak Perdana Menteri. Sebab tu jawatan ni tak boleh. Yang kita politik yang tuan-tuan mendengar malam ni, kita nak tahan yang tu tetap di tangan umat Islam. Tak boleh kita tukar kepada tangan bukan Islam. Yang ni nak kena tahan ni. Yang kita nak mundi, nak belah raya, nak tahan yang ni lah ni. Kalau dia naik yang tua sekarang sudah jadi Perdana Menteri, mampu kita tu. Itu halia masa Dr. Mahathir sama Pala sama itu Najib jadi menteri, ada kutip itu cukai orang Cina, dia tolong sama orang Melayu. PPRT sama orang Melayu, bantuan sama orang Melayu, pinjaman sama orang Melayu. Sekarang wah sudah jadi menteri, wah mau kutip ini cukai orang Cina, wah mau tolong penyaji, nah itu orang Melayu mau mati. Jangan main, aku tu terang bapak. Sebab kita politik. Politik ni tuan-tuan, nak kekal kuasa bukan politik. Kita nak cari agama, duk cari berapa lagi dah pakai Islam dah. Islam dah Allah Mahfuz, Allah Ta'ala dah tulis dah. Takkanlah ucapkan main-main jadi UMNO, jadi kafir. Siapa naik badan di Allah Mahfuz tu? Jangan main tuan. Yang kita nak politik ni nak kekal yang ni. Yang kedua, Menteri Kewangan tak boleh. Kita tak pernah lantik Menteri Kewangan. Sekali kita silap Tan Siew Sien, kita lantik satu ketika. Bila jumpa dalam kitab, tak boleh, tak lantik dah sampai kelar. Itu negara Islam. Lantik Melayu semua. Mai Tengku Razali, lepas Tengku Razali, mai apa Tun Daim, lepas Tun Daim, mai pula Anwar Ibrahim. Terah Anwar Ibrahim pun celaru, Islam pun celaru. Tambah bukan Islam, lagi celaru, haru biru. Tak boleh.
Saya tak payah panjang tu, aku saya kupas yang ni. Tak tahu lah, hampa tidur rumah, aku tidur lokap lah malam ni. Panjang. Yang ketiga tak boleh, tuan-tuan, jawatan Menteri Pertahanan tak boleh. Tu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pegang Menteri Pertahanan. Kalau Menteri Pertahanan duduk dalam tangan mereka, tuan, jet pejuang, hak dia kapal selam, hak dia kapal perang, hak dia senjata canggih, hak dia kapal buruk, hak kita golok buruk, kita nak buat bedak apa. Dah semua. Yang tu tak boleh. Sebab tu dalam surah Al-Anfal ayat 60 Allah berfirman, mu'aidul lahum mastata'tu min quwwah, bersiap sedia kamu dengan segala kekuatan untuk gurun tentera musuh. Kalau sekiranya kekuatan tak ada dalam tangan kita, cakap kapak menggolok musuh mana nak gurun. Dah jadi macam di Gaza, Israel main kereta kebaik, kita balik dengan batu. Mana heran apa aku cakap kekuatan umat Islam begitu. Sebab tu Menteri Pertahanan tak boleh. Ni yang kita duk politik tak tahanan tu lah tu. Menteri Dalam Negeri tak boleh. Datuk Seri Syafuddin Tun Hussein. Dalam duk lantangan kita pun dia desak ISA, dalam duk lantangan kita pun nak buat pelarakan aman dan sebagainya. Tu kalau undang-undang duk lantangan dia tak huara kita. Tu pun kita bagi belarak bersih kata ceruk. Yang kita duk cakap aman negara, yang dia duk kira belarak. Duk kira bersih. Bersih ni nak cari bersih, nak dah apa lagi. SPR ni kalau tak bersih, Selangor tak menang tu, kita kecoh apa awal ni. Betul? Kalau SPR tak bersih, Kedah kita tak rela lepas mana. Kalau SPR tak bersih, Senabak, Pulau Pinang kita takkan lepas kepada PAS, takkan lepas kepada DAP. Kalau SPR tak bersih, Kelantan takkan perintah 23 tahun negeri Kelantan. PRU ke-11, PAS menang 23 kerusi, UMNO menang 22 kerusi, dan lebihan 1 kerusi PAS, hanya 2 undi di kawasan Dun Kemuning. Betul, Ustaz? Betul. Kalau tidak ada 2 undi itu, kalau kita kecoh hanyut. UMNO 23, PAS 22. Kita ambil lama dah PAS, kita ambil lama dah Kelantan. Mana SPR tak kecoh? SPR telus sebenarnya. Yang kata belarak bersih tu, dia bukan nak bersih SPR. Perkataan bersih itu sendiri tersirat yang orang jarang tafsir makna bersih. Siapa yang ketua? Ambega. Siapa Ambega? Anti-Islam. Siapa yang ikut? Haji Hadi. Tak celau. Kemudian wakil orang PAS. Siapa Ambega? Orang yang menggalakkan murtad. Ambega, orang yang menawarkan guaman percuma masa perbicaraan Lina Juai. Masa murtad dulu. Ambega juga menawarkan guaman percuma. Di Selangor 12 orang yang kena tangkap dalam gereja Babauni, maka Ambega tawar untuk guaman percuma kepada 12 orang murtad. Pasal apa ambil Ambega? Sedangkan perawakan bersih. Maka bersih itu maknanya BERSIS. BE berimpun, R ramai-ramai, S supaya Islam, H hancur, berimpun ramai-ramai supaya Islam hancur. Itu makna bersih. Siapa yang danakan benda ni? Lantar do'anka Yahud wala Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasara takkan senang melihat umatmu ya Muhammad. Siapa yang danakan mereka? Untuk tujuan apa? Yang ni lah tuan-tuan, kita berpolitik. Kalau kita nak kekalkan sebuah kerajaan, jangan Islam hilang di muka bumi Allah Malaysia ini, sebab kita adalah negara Islam. Tu Menteri Dalam Negeri. Yang tak boleh lagi, Menteri Pelajaran tak boleh, tuan-tuan. Menteri Pelajaran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau Menteri Pelajaran duduk dalam tangan mereka, kalau dia hapus mata pelajaran agama Islam, kita nak kata apa? Tak mampu anak-anak kita. Kalau dia tutup sekolah-sekolah agama rakyat Islam, nak kata apa ke dia? Kalau dia ubah segala dasar pelajaran dengan tidak memasukkan pengajian Islam, pengajian yang boleh membawa kepada tauhid, mantiqat dan sebagainya, nak buat apa ke dia? Dia kata apa? Sebab tu Menteri Pelajaran tak boleh. Ketua Polis tak boleh, Ketua Tentera tak boleh. 7 jawatan. Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Pelajaran, Ketua Polis, Ketua Tentera, 7 tak boleh. Bila yang ni semua di tangan umat Islam, maka apa kata Syekh Muhammad Abu Zurrah, seorang ulama? Syekh Muhammad Abu Zurrah kata, kekuatan pertahanan di tangan umat Islam. Wajib negara itu dipertahankan sebagai negara Islam. Apa kata Syekh Hasan Asyabani? Syekh Hasan Asyabani kata, kekuatan pertahanan di tangan
umat Islam, rakyat hidup aman damai di dalamnya. Wajib negara itu dipertahankan negara Islam. Maka wajib kita mempertahankan UMNO dan Barisan Nasional karena kita mempertahankan negara Islam. Tuan-tuan, ini sebab perjuangan kita. Jadi bila saya sebut benda tu, Imam Syafi'i kata walau pernah dijajah negara kita, kebetulan betul. 446 tahun negara dijajah, betul? Jatuh Melaka 1511, betul? Mai pula Belanda jatuh yang sama dengan cara DAP, lancar demonstrasi, betul? Dua sama. Yang ketiga, Mat Indra kerjasama dengan komunis, bunuh polis Melayu. Mat Sabu kerjasama dengan Jamilah DAP, terajang polis Melayu, betul? Sama, tiga sama. Yang keempat, Mat Indra kerjasama dengan komunis, rosak Ketawang, jalan raya, jalan kereta api, jambatan dibom. Mat Sabu kerjasama dengan komunis DAP, rosak Ketawang dan demonstrasi, betul? Sama. Mat Indra kerjasama dengan komunis, bakar kenderaan polis. Mat Sabu kerjasama dengan DAP, terbalikkan kereta polis, betul? Lima sama. Sama je. Sebab tu saya bandingkan benda ni, tuan. Sebab tu kenapa kita perlu tolak PAS. Kerana kerjasama dengan DAP bukan untuk nak mengukuhkan keamanan, menggugatkan keselamatan. Ini sebab, tuan, yang kita tolak PAS bukan kerana mereka Melayu yang sama lagi, bukan. Kerana dasar perjuangan dengan DAP dan PAS adalah bertentangan dengan akidah Islam. Itu sebab. Dan saya nak sambung lagi sikit, habis-habis. Orang yang beriman beramal soleh, tadi saya sebut bab aman negara, sebut dah orang beriman. Orang beriman beramal soleh mengeluarkan rakyat daripada kejahilan. Tuan-tuan ni yang pakai duk reti, orang pas duk reti baca halakah tu asal mengaji sekolah kita lah tu. Betul Orang pas yang dapat kelulusan ijazah yang kerja kerajaan hari ni gaji 4-5 ribu aduk maki kita tu asal mengaji sekolah kita lah tu. Siapa yang mengeluarkan mereka daripada kejahilan? Kajian hari ini, tuan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim muslimat, untuk ilmu tu wajib. Siapa yang berjuangkan fardu wajib? UMNO, tuan. Saya tak napi, saya bukan nak act lah. Kak Ustaz, tak nak act, tak act, Kak Datuk. Aku masa umur 4 tahun dulu, tahun 59 ni baca buku ni. Ngaji masa tu kelas dewasa. Orang kata ustaz tu bohong, pergi ngaji kelas dewasa untuk tua-tua, bukan untuk budak. Betul lah, mak aku tua. Masa tu dia tiap-tiap hari dia bawa saya pergi ngaji, kursi panjang duduk sebelah dia tu. Tiap-tiap hari pergi ngaji, cikgu ngajar, saya tumpang belajar. Satu hari cikgu lukis bapa hitam, tanya mak ayah ni apa dia mak ayah. Masa kalau lukisan, orang tua tu tahulah paku. Paku cikgu. Cuba hijau paku, 3 kali duk PA KUku tak main besok. Tu zaman tu. Dia pun kuit saya, dia tanya apa lagi cik. Saya kata KUku, lama KUku. Dia pun PA KUku, paku. Maknanya tuan, siapa yang mengeluarkan rakyat daripada kejahilan? UMNO Barisan Kerajaan Perikatan zaman tu, tuan. Itu beriman beramal soleh. Saya masa tu tahu baca buku dah. Masa tu buku 2 buah ya. Saya bawa masa tu. Ini Ahmad, ini Halimah. Ahmad, Halimah pergi ke sekolah. Ini Ramasami, ini Tausing. Ahmad, Halimah, Ramasami dan Tausing pergi ke sekolah. Yang tu lawan Malaysia. Dulu dah dah. Dan satu lagi buku dalam sebuah kampung tinggallah 2 ekor itik dan kokoa. Pada satu hari kampung mereka telah dilanda kemarau panjang. Itik dan kokoa pun berpakat untuk berpindah ke kampung lain untuk mendapatkan air. Maka kata kokoa pada itik, bagaimana aku nak pindah air itik sedangkan aku tak punya sayap? Maka kata itik pada kokoa, kamu cari sebatang kayu, kau gonggong gigi ke kanan, aku terbangkan kamu ke motor kat tengah. Tapi beringat kau bila lintas kampung orang sorak yang buka mulut, buah dah tu kau tu. Ngaji lu teh. Nak abang itik dengan korang kerti pakat. Yang kita ni ajak pakat tak kerti ni macam apa? Tu ada. Siapa mengeluarkan kita daripada kejahilan, tuan? Jangan napi. Islam lah tu. Dan siapa mengeluarkan rakyat daripada kemiskinan? Kita, tuan. Itu orang beriman beramal soleh. Sebab tu Muawiyah radhiyallahu anhu tanya Nabi sebaik kerjaan. Nabi kata 4 perkara: berniaga, bercucuk tanam, berternak, bertukang, habak niaga. Kerajaan tiap tanah, nah pinjam di amanah, tiap pinjam tekun, nah gerai, nah konsum niaga, buat niaga. Nabi kata niaga, kita bagi. Orang pun ambil juga. Islam dah tahu. Sebab tu saya kata tak payah dah ambil dada bercakap soal Islam, tapi kita melaksanakan
ekrar Islam ada? Ada? Tak ada. Nah 10 ekar tanah, nah beli kelapa sawit getah, nah baja, nah rumah duduk dalam Felda. Hari ini bangunkan Felda. Maka cucuk tanam Nabi sebut Islam dah tu. Nabi kata beternak, kita pun buat pejabat haiwan. Nah anak ayam, nah dedak ayam, nah gerai, nah doktor ayam, cucuk pungu ayam, nah pama, tolong jual ayam. Betul? Islam dah tu. Nabi kata bertukang buat IKM, Giat Marak, College Komoditi. Tuan-tuan, layak tukang jahit, tukang bata, tukang besi, tukang elektrik. Betul? 4 perkara Nabi sebut, 4 perkara kita buat. Pasal apa tuduh UMNO tak Islam? Ini sebab Allah Ta'ala bagi kerajaan kepada kita. Jadi saya akhirat tuan-tuan, yang last sekali, makmur negara. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Surah Hud ayat 61. Kamu dijadikan daripada bahan bumi, kamulah memakmurkan bumi Allah. Hari ini kita bangunkan negara Tuhan, Allah memakmurkan bumi Allah. Maka tuan-tuan, saya simpulkan malam ni, iza kana alaikum umara. Nabi kata sekiranya kamu berada di bawah pemerintah. Ni macam kita sekarang ni, iza kana alaikum umara. Sekiranya kamu berada di bawah pemerintah. Pemerintah yang macam mana? Ya'murunakum bisalah, yang selagi menyuruh kamu sembahyang. Hari ni siapa nak napi kita kerajaan pemerintah hari ni tak suruh kita semayang? Mana khaliah yang tak ada masjid? Mana taman yang tak ada surau? Mana kampung yang tak ada surau? Mana sekolah? Mana hospital yang tak ada surau? Mana pejabat jabatan kerajaan yang tak ada surau? Hatta mana sepanjang lebuh raya yang tak ada surau? Maka tujuan apa tuan? Selagi menyuruh kamu semayang. Wal zakat, yang tadi menyuruh kamu berzakat. Apakah kita tak urus soal zakat? Wal jihad, kata Nabi, 3 perkara. Jihad basmi kejahilan, jihad basmi kemiskinan, jihad memerangi penyakit juga adalah jihad. Kalau ini dibuat di pemerintah, pesan Nabi, faqad haramu alaikum, maka haram bagi kamu. Apa yang haram? Sabun, mencaci maki mereka. Maka kata Nabi berakhir dengan wa halal lakum qalfuhum, maka halal bagi kamu taat. Jadi bila sebut halal taat, tuan-tuan, kita terjemahkan taat. Kita terjemahkan halal taat, PRU 13 ni, maka undi pangkah bangsa nasional, menangkan kerajaan, kekalkan Putrajaya, ampas negeri-negeri yang kalah, maka inilah tanda taat kita kepada pemerintah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengumuman, kalau gamak tak cukup dengan 1 jam lebih tu hak kotak mai tu DVD tu. DVD 4 kepin 2 jam saya cakap bak hudud. Yang pas duk tuduh UMNO tolak hudud, UMNO tolak hudud. Saya dijemput oleh Jabatan Agama Islam Melaka, dirakamkan sebuah penjelasan sebenarkah UMNO menolak hudud. Dalam tu ada, dan saya dedahkan apa dia hudud-hudud pas yang bercanggah dengan hudud Allah yang sebenar, ada dalam tu. Yang kedua, hak depa rakam itu Datuk, kita doa di kampung apa tak tahu, itu masa ada, saya lupa bila. Yang ketiga, isu-isu tadi ada, tapi tak tahulah semua ke tak semua, tak tahu, saya tak ingat. Yang keempat, satu audio bab negara Islam kepimpinan ulama perpaduan. Yang tu jenis bubuh dalam kereta dengar suara, gambar tak ada, saya duk marah tak ada gambar, A3 ada gambar. Dan DVD ni saya tak jual. Bila kata saya tak jual tuan-tuan, dan yang kedua, saya tak bagi saja. Tuan-tuan kena faham tu. Kalau saya jual, pihak penerbit tolak kat saya sekepin RM2.5. Tu macam hudud 2 jam, saya cakap hampir 2 jam. Dia tolak kat saya RM2.5. Kalau jual, saya kena jual RM5. Setiap jual untung, betul? Tu jual. Jadi, saya tak jual. Dan saya tak bagi saja. Sebab saya ambil pemodal. Kalau saya bagi saja, esok nak bicara mah tak nunggu nak ambil modal tak mana pula kalau ambil saja. Jadi maknanya tuan-tuan, mereka tolak sekepin RM2.5. 4 kepin tu, tuan-tuan, ada kontak ilmu RM10. Maka tuan-tuan bayar balik ke saya modal RM10 untuk kita edarkan kepada orang lain. Dan saya halal ilmu saya dunia akhirat. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia News.